Kampung ni antara kampung yang paling sunyi tau. Dalam perjalanan nak sampai sini, aku nampak banyak rumah-rumah kosong sampaikan kereta yang naik rumput pun ada. Ride kali ni aku bawa kemah sebab situ kawasan pendalaman, tak ada tempat untuk stay melainkan kemah je yang sesuai. Kalau korang search kampung Kuala Wow, ada banyak news portal yang cerita betapa sunyinya kampung ni. Terletak kat Maran, Pahang, and ambil masa lebih kurang 3 jam ride, and kat sini lampu jalan tak banyak tau. Sampai je situ aku park motor sini, and aku jalan kaki pusing-pusing dekat kampung ni untuk nak tengok sendiri orang kampung ni macam mana. Aku sempat jumpa beberapa orang untuk tanya-tanya. Betul lah kat sini tak merah. Sementara tu aku pusing-pusing lagi kampung ni, and memang betul kampung ni sunyi. Aku macam tak puas tau sebab aku tak sempat nak rekod ataupun tak ada orang willing untuk nak masuk dalam kamera ni. So aku kena datang balik esok pagi, subuh. Aku perasan kampung ni lagi ramai yang berumur banding yang muda tau. Aku rasa ni kedai makan tapi tak hidup. Sebab kat sini memang tak ramai orang tau. Tiba-tiba aku terjumpa Am, and dia cerita sikit pasal kampung ni. Sebab tengok tadi banyak juga rumah yang kosong-kosong. Banyak rumah kosong. Dia sebab apa, macam orang muda kan. Nak kerja benda semua. Macam sini kerja kampung je kan. Ya. Peluang kerja tak ada. Pekan paling dekat tu lah, Cenong. 30 minit kan? 30 minit. Hari dah nak gelap, aku terus pacak kemah untuk tidur. Tiba-tiba dapat mesej dari Am yang mak dia ajak breakfast esok dekat rumah. Masa ni aku start sebab and terharu sebab diorang boleh baik dengan orang luar sampai macam tu sekali. Aku tidur dulu, esok sambung lain. So aku nak siap-siap untuk dapatkan suasana subuh kat sana, and macam aku cakap, jalan sini memang gelap and tak ada lampu. Lambat weh. Settle subuh, borak jap dengan orang kampung. Lepas tu terus breakfast rumah Am. Tak cukup dengan tu, Am ajak aku jadi nelayan tangkap ikan kat sungai. Diorang nak ajak aku mandi sungai pula. Settle semua tu, and aku pun terus balik KL. Untuk Am, Cik Na, Irfan dengan Pakcik Uti, terima kasih atas layanan dan jasa yang korang bagi. Kebaikan Am satu family jadikan ride kali ni lebih bermakna atas sebab baiknya korang dekat orang luar ni. Terima kasih Am.